Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Ainul Syazwani binti Arman dan hari ini saya akan mempersembahkan inovasi saya yang bertajuk Kursus Ainul Edu, a creative learning website for young learners. Inovasi ini berbentuk laman web pembelajaran interaktif yang direka khas untuk menyokong pembelajaran awal kanak-kanak melalui aktiviti yang menyeronokkan, mudah diakses dan sesuai digunakan oleh guru serta ibu bapa. Antara masalah yang dapat saya senaraikan di sini adalah guru dan ibu bapa masih ragu terhadap keselamatan dan manfaat pembelajaran digital. Yang kedua, kandungan mestilah selaras dengan tahap perkembangan kanak-kanak. Dan yang ketiga, pembelajaran perlulah mesra, menyeronokkan dan bermakna. Objektif utama laman web ini dibina adalah membangunkan platform interaktif bagi merangsang semangat ingin tahu kanak-kanak. Yang kedua, membantu guru dan ibu bapa dalam membimbing pembelajaran yang bermakna. Dan yang ketiga, menyokong pembelajaran berasaskan teknologi dan kreativiti dalam era IR 5.0. Laman web ini juga mengikuti trend IR 5.0, era revolusi industri 5.0. Gabungan teknologi dan kemanusiaan yang mana pembelajaran digital berasaskan empati dan juga kreativiti. Yang kedua, human centered learning, fokus kepada bimbingan guru dan ibu bapa. Dan yang ketiga, teknologi sebagai alat bantu, sokongan pembelajaran bukan pengganti pendidik. Yang keempat, galakan pembelajaran sepanjang hayat, bentuk rasa ingin tahu sejak kecil. Dan yang terakhir adalah selaras dengan SDG yang keempat, pendidikan berkualiti untuk semua. Jom kita lihat cara untuk menggunakan website Kursus Ainul Edu. Ini adalah laman Kursus Ainul Edu. Okey, sekarang saya akan tunjukkan di bahagian section aktiviti. Di bahagian aktiviti terbahagi kepada 3 section. Yang pertama section kid, yang kedua teacher dan yang ketiga parents atau adult. Kita pergi ke bahagian kids. Aktiviti yang pertama adalah creative play, painting and clay fun. Apabila user menekan box, paparan gambar akan terkeluar. Seterusnya, kita scroll sampai ke bawah sehingga jumpa button next games. Tekan button tersebut. Tunggu sehingga paparan laman interaktif muncul seperti yang anda lihat, iaitu Doraemon's Magic Thing. Di sini saya menyediakan 3 tahap. Saya tunjukkan demo untuk tahap yang mudah. Tekan gambar yang pertama dan cari lagi gambar yang sama dengan gambar yang pertama. Di sini ada syarat di mana user tidak boleh bergerak lebih daripada 6 kali. Seterusnya adalah keunikan produk Kursus Ainul Edu. Kursus Ainul Edu ialah satu platform interaktif prasekolah yang memupuk imajinasi dan rasa ingin tahu melalui aktiviti mewarna, bentuk dan permainan kreatif. Ianya juga mesra pengguna dan bermakna. Kanak-kanak boleh belajar sambil bermain di hujung jari. Seterusnya, manfaat produk Kursus Ainul Education ini, yang pertama ialah interaktif dan kreatif yang mana ianya merangsang rasa ingin tahu dan potensi kanak-kanak. Yang kedua, humanistik yang mana ianya menyokong dari segi kesejahteraan, minat dan juga emosi anak. Yang ketiga pula, teknologi kreativiti, pembelajaran digital selamat dan menyeronokkan selaras dengan IR 5.0. Dan yang keempat, meningkatkan penglibatan dan fokus. Aktiviti interaktif mengekalkan minat dan juga tumpuan. Dan yang terakhir sekali adalah menyokong peranan guru dan ibu bapa, bimbingan lebih mesra dan mudah dipantau. Potensi pengkomersialan, yang pertama, akses lebih mudah dan tanpa sepandai, sesuai untuk guru, ibu bapa dan kanak-kanak di mana sahaja. Yang kedua, mesra pengguna dan kos yang rendah, boleh digunakan oleh semua peringkat institusi pendidikan. Yang ketiga, menepati trend pendidikan digital, berpotensi dikembangkan sebagai aplikasi mudah alih, mobile apps atau modul interaktif prasekolah. Kesimpulannya, Kursus Ainul Edu bukan sekadar laman web pembelajaran tapi satu ruang untuk membangkitkan rasa ingin tahu dan kasih terhadap ilmu. Melalui laman ini, kanak-kanak belajar sambil bermain, manakala guru dan ibu bapa menjadi teman perjalanan mereka.
ianya bukan sekadar pengajar. Inilah semangat revolusi industri 5.0 di mana teknologi dan kemanusiaan bergerak seiring menjadikan pembelajaran lebih bermakna, menyeronokkan dan berjiwa. Terima kasih kerana menonton dan semoga kuris Ainul Edu ini terus mencetuskan semangat belajar dalam serta hati kecil yang ingin tahu. Sekian, terima kasih. Imbas QR Code di sebelah untuk kepautan laman web Curious Ainul Edu.